Kenapa peluang pekerjaan makin susah? Walaupun teknologi semakin berkembang, korang perasan tak? Makin canggih teknologi zaman sekarang, makin susah pula nak cari kerja. Soalan ni selalu muncul sambil kita gelak pahit. Dulu, bila dengar pasal robot, komputer pintar atau internet laju, kita ingat hidup jadi senang, kerja siap cepat, manusia relax goyang kaki. Tapi realitinya tak semanis impian. Teknologi semakin berkembang, tapi peluang pekerjaan pula rasa macam kering kontang. Macam pelik, kan? Bayangkanlah, kita ada telefon pintar, boleh buat macam-macam, kereta elektrik pandu sendiri, malah kecerdasan buatan AI yang boleh tulis karangan atau lukis gambar dalam sekelip mata. Sepatutnya, dengan semua kemajuan ni, hidup kita, termasuk bab cari kerja, jadi lebih mudah. Tapi cuba tengok sekeliling, berapa ramai kawan atau saudara kita yang mengeluh susah dapat kerja walaupun ada ijazah bergulung. Tengah-tengah zaman serba canggih ni, ramai graduan menganggur, pekerja berpengalaman pun ada yang hilang kerja. Mesti kita tertanya-tanya, apa yang tak kena? Tenang, bukan korang seorang je rasa macam ni. Memang ini fenomena global yang kita semua tengah hadap. Teknologi berkembang laju macam kereta F1, tapi adakah kita sebagai pekerja mampu kejar lajunya? Dalam skrip ni, jom kita sembang santai-santai pasal kenapa peluang pekerjaan makin susah walaupun teknologi semakin maju. Bukan nak salahkan sesiapa, tapi nak faham situasi dan cari iktibar. Sambil-sambil tu, kita selitlah analogi kelakar sikit, ibarat borak dengan kawan kat kedai kopi. Harapnya lepas habis video nanti, kita semua lebih faham apa yang berlaku, timbul sikit kesedaran, dan yang paling penting, nampak juga sinar harapan di hujung cerita ni. Bahagian 1, teknologi canggih, kerja semakin mengecil. Sekarang ni, dunia kita dah masuk fasa yang orang gelar revolusi industri 4.0, semua benda nak automatik, serba digital. Logiknya, bila ada teknologi baru, mesti ada kerja baru tercipta. Yalah, bila kereta dicipta dulu, muncul kerja pemandu teksi. Bila komputer dicipta, lahir industri IT. Tapi kenapa rasa macam peluang kerja tetap tak cukup? Inilah paradoks zaman moden. Teknologi memudahkan hidup, tapi tak semestinya memudahkan kita cari rezeki. Satu sebabnya, teknologi meningkatkan produktiviti gila-gila. Kerja yang dulu perlukan 10 orang, sekarang 2 orang dengan mesin dah boleh siap. Contoh mudah, dalam pejabat, kalau dulu nak kira akaun syarikat, perlu ramai kerani dok tulis dalam buku. Sekarang, satu perisian komputer boleh buat pelbagai kerja, mungkin cuma perlukan seorang, 2 staf IT untuk pantau. Hasil kerja mantap, laju, tapi peluang untuk 8 orang lagi tu, lesap. Syarikat sukalah, kos gaji turun, untung naik. Tapi bagi kita sebagai pekerja, persaingan jadi makin sengit sebab tak ramai diperlukan untuk hasil yang sama. Teknologi juga kadang-kadang tak sempat cipta pekerjaan baru secukupnya untuk ganti kerja lama yang hilang. Memang betul, bila ada inovasi akan muncul bidang baharu. Contoh terkini, perkembangan e-dagang melahirkan banyak kerja dalam bidang courier dan pengurusan laman web. Tapi banding dengan jumlah kerja rutin yang lenyap, kadang tak sepadan. Ibarat tani tanam padi berhektar-hektar, tapi tuaian seguni dan tak berbaloi dengan yang hilang, tak semua orang boleh tiba-tiba beralih jadi programmer, data analyst atau YouTuber berjaya bila kerja lama dah tak wujud. Jadi ramai yang tersekat di tengah-tengah dan tertanya-tanya nak tuju haluan mana. Pendek kata, kemajuan teknologi ubah game pasaran kerja. Pekerjaan baru memang muncul, tapi dalam masa yang sama, teknologi buat kerja jadi terlampau efisien sampai tenaga manusia biasa kurang diperlukan. Inilah realiti awal yang kita kena hadam. Di sebalik gadget canggih dan mesin hebat, ada sisi di mana orang ramai terpaksa bersaing lebih kuat untuk dapat tempat. Bahagian 2, automasi AI dan bila robot ganti manusia. Pernah tak korang pergi pasar raya atau restoran makanan segera dan perasan makin kurang pekerja manusia? Contohnya, di restoran fast food, sekarang banyak tempat kita order guna kiosk skrin, sentuh atau aplikasi.
Lepas tu tunggu nombor dipanggil untuk ambil makanan. Dulu kerja ni semua cashier dan pelayan yang buat. Sekarang mesin buat dan manusia tengok. Inilah kesan automasi bila mesin atau sistem mengambil alih tugas rutin yang biasanya kita lakukan. Bukan setakat restoran, kilang pun sama. Dalam sektor pembuatan, robot industri dah lama ganti pekerja di barisan pengeluaran. Di kilang kereta misalnya, lengan robot boleh pasang pintu, cat badan kereta, skru tayar dengan cepat dan tepat. 24 jam pula tu boleh buat kerja kalau perlu. Dulu ribuan pekerja kilang, sekarang sebahagian besar diganti mesin yang tak penat dan tak minta gaji lebih. Dekat pejabat pun, kerja perkeranian macam masuk data atau urus fail banyak yang diambil alih perisian. Tak payah lagi simpan dokumen bertimbun, semua tersusun dalam cloud. Seorang dua admin yang celik IT cukup untuk handle beratus-ratus fail digital yang dulunya perlukan satu bilik arkib. Kecerdasan buatan AI pula satu lagi hal. AI ni pandai buat macam-macam tugasan intelek yang dulu kita ingat manusia je boleh. Contoh paling dekat, chatbot atas talian. Kita ingat berbual dengan pegawai khidmat pelanggan, rupanya tengah chatting dengan robot pintar yang siap jawab soalan asas. Kerja operator, pusat panggilan dan customer service peringkat basic memang terancam dengan AI macam ni. Belum cerita AI yang tulis artikel, buat laporan atau terjemah bahasa secara automatik. Penulis kandungan dan penterjemah dah mula rasa bahang persaingan dari komputer. Malah AI seni macam DALL-E boleh hasilkan lukisan ikut arahan. Buat perika grafik garu kepala. Kadang-kadang rasa macam hidup dalam filem fiction science. Robot ke hulur hilir buat kerja manusia. Hakikatnya, ia bukan lagi fiction, tapi realiti yang kita sedang alami sedikit demi sedikit. Benda ni ada baiknya, iaitu kerja jadi laju, kos jangka panjang jimat. Tapi sisi lainnya, ramai pekerja manusia, terutama kerja rutin, dah hilang permintaan. Betul kata orang, robot tak akan mengantuk dan tak perlu cuti sakit. Majikan memang seronok. Kita mulalah risau, nasib baik masih banyak kerja perlukan sentuhan manusia, kreativiti, empati dan fikir luar kotak. Semua tu robot belum boleh tiru. Cuma untuk kerja-kerja yang boleh diautomasikan tu, kita kena terima hakikat yang dunia kerja memang tengah berubah wajah secara besar-besaran. Bahagian 3, kemahiran baru, siapa cepat dia dapat. Satu lagi punca kenapa susah nak dapat kerja sekarang adalah jurang kemahiran dan gap antara apa yang kita pandai buat dengan apa yang majikan perlukan. Zaman dulu mungkin cukup ada sijil dan tahu asas komputer sikit-sikit dah boleh kerja pejabat. Sekarang, tengok saja iklan kerja online, kadang satu jawatan minta macam-macam kemahiran, contohnya kena reti coding, pandai guna pelbagai software, fasih 2-3 bahasa, hebat komunikasi dan kepimpinan. Penat kita baca senarai syarat. Calon pula beratur panjang. Jadi siapa yang boleh tawarkan package skill paling lengkap, dialah yang diambil. Yang lain terpaksa gigit jari atau cuba mohon tempat lain. Masalahnya, tak semua sempat kuasai kemahiran baru ni secepat teknologi berkembang. Teknologi berubah, ibarat iPhone keluar model baru tiap tahun. Baru je sempat belajar satu teknologi esok, lusa dah muncul lagi benda lain. Contoh mudah, beberapa tahun lepas, tak ramai cakap pasal analisis data besar atau pemasaran digital. Sekarang, hampir tiap syarikat cari orang yang mahir benda tu. Graduan baru mungkin sempat belajar sikit di universiti, tapi pekerja lama yang dah berbelas tahun kerja, kalau tak upgrade ilmu, memang ketinggalan. Begitu juga sebaliknya, ada anak muda mahir media sosial, tapi kurang pengalaman kerja sebenar, majikan pun ragu nak ambil. Jadi wujudlah mismatch. Yang muda ada teori baru tapi kurang praktik. Yang senior ada pengalaman tapi skill baru pula kurang. Selain tu, wujud juga golongan yang kurang akses nak belajar skill baru. Bukan semua orang mampu join kelas coding mahal atau ada masa lapang belajar sendiri lepas kerja. Contohnya, orang kat luar bandar mungkin peluang latihan IT-nya terhad berbanding orang di bandar. Jadi kelompok ni makin ketinggalan, walhal teknologi tengah rancak berjalan. Hasilnya,
ramai yang kompeten tahap sederhana rasa terpinggir. Bukan sebab mereka malas, tapi rentak perubahan kemahiran tu terlalu laju. Dunia kerja sekarang macam perlumbaan upgrade diri, siapa cepat dia dapat. Yang tak sempat mungkin tertinggal. Jadi cabarannya bukan saja berebut peluang kerja, tapi berlumba belajar skill baru supaya kekal relevan. Penat? Memang penat, tapi itulah realiti yang kita kena hadap. Bahagian 4, pendidikan versus realiti kerja. Kita selalu dengar orang tua pesan, belajar pandai-pandai, nanti senang dapat kerja. Malangnya, formula tu tak terjamin mujarab macam dulu. Salah satu sebab peluang kerja makin susah adalah jurang antara pendidikan dan kehendak industri. Bahasa mudahnya, apa yang kita belajar di sekolah atau universiti selari dengan apa yang kerja sebenar perlukan. Bayangkan seorang graduan universiti melangkah keluar dengan segulung ijazah. Dia mungkin top student, cemerlang dalam teori dan formula buku teks, tapi bila masuk alam temuduga, majikan tanya pengalaman buat projek sebenar, kemahiran praktikal guna mesin atau software terkini, ataupun soft skills macam komunikasi dan kerja berpasukan. Menggelabah juga nak jawab kalau selama ni asyik hadap teori je. Memang ada latihan industri internship dan projek akhir waktu belajar, tapi ada kalanya tak cukup. Ramai kawan-kawan mengaku lepas grad terpaksa belajar balik skill baru yang relevan dengan kerja. Contohnya, cara guna alat moden, teknik jualan digital, pengurusan projek dan benda yang tak ditekankan sangat masa belajar dulu. Sistem pendidikan kita pula kadang lambat sangat berubah. Silibus universiti mungkin ambil masa bertahun nak dirombak ikut perkembangan teknologi terkini. Contoh, dunia IT bergerak pantas, tapi di sesetengah kampus masih ajar bahasa pengatur caraan lama atau modul lapuk sebab nak tukar kurikulum bukan senang. Bukan salah cikgu atau pencara. Sistem tu sendiri perlukan masa dan persetujuan banyak pihak nak adapt. Akibatnya, graduan keluar dengan ilmu yang mungkin dah separa usang. Sedih, kan? Lepas tu mulalah kita dengar ramai graduan menganggur atau buat kerja tak setaraf kelulusan. Bukan degree tu tak bagus, tapi dunia kerja perlukan sesuatu yang berbeza sikit daripada apa yang diijazahkan. Satu lagi, ketidakseimbangan bidang pengajian menyumbang kepada isu. Ramai cenderung pilih kursus glamour atau popular tanpa tengok permintaan pasaran. Contoh, kalau terlalu ramai ambil jurusan pengurusan, undang-undang atau sastera, tapi peluang kerja dalam bidang tu terhad, maka ramailah graduan terpaksa bersaing sesama sendiri. Sementara dalam bidang technical critical macam teknologi maklumat atau kejuruteraan tertentu, ada kekosongan, tapi tak cukup graduan berkemahiran nak isi. Ini menyebabkan sesetengah graduan akhirnya kerja di luar bidang kelulusan sekadar untuk cari rezeki. Sayang ilmu bertahun-tahun tak dimanfaatkan sepenuhnya. Kesimpulannya, dunia pendidikan kena lebih tangkas kejar rentak industri. Kalau tak, generasi baru akan terus mengalami culture shock bila melangkah ke alam kerja. Atas kertas nampak hebat, tapi di tempat kerja terpinga-pinga. Inilah salah satu sebab kenapa peluang pekerjaan dirasa sempit. Sebenarnya, kerja ada, tapi majikan susah nak jumpa calon sesuai sebab jurang skill dan pengetahuan praktikal tadi. Kita kena sama-sama bridging jurang ni supaya belajar bertahun-tahun benar-benar jadi tiket ke kerjaya, bukan sekadar teori atas kertas. Bahagian 5, persaingan sengit dan terlalu ramai yang memohon. Faktor besar seterusnya, persaingan pasaran kerja yang kian sengit. Setiap tahun, beratus ribu graduan baru keluar universiti dan college. Belum campur mereka yang hilang kerja dan cari kerja baru. Peluang kerja yang ada tak tumbuh secepat jumlah pencari kerja. Ibarat permainan kerusi berirama. Kerusi terhad, tapi yang berebut makin ramai. Akibatnya, majikan boleh pilih calon terbaik saja. Yang lain terpaksalah cuba lagi. Zaman mak ayah kita dulu ada ijazah tu dah kira hebat sebab tak ramai ada. Sekarang ijazah umpama syarat asas yang hampir semua pemohon ada. Jadi nak menonjol kenalah ada sesuatu yang lebih. Ingat balik kisah kemahiran ekstra tadi. Kalau tak,
memang mudah tenggelam dalam lautan pemohon kerja. Contoh mudah, bila satu syarikat buka iklan jawatan online, dalam sehari boleh berpuluh atau beratus resume masuk. Pernah tak korang nampak kat LinkedIn, tertulis 200 pelamar bawah satu iklan jawatan? Baca pun terus down semangat, betul tak? Persaingan bukan calang-calang. Kalau dulu mungkin 10 orang mohon satu jawatan, sekarang ratusan. Ini buat majikan pun pening nak tapis, jadi mereka naikkanlah kriteria supaya dapat singkir ramai calon awal-awal. Kembali ke isu tadi, spesifikasi kerja makin tinggi. Akhirnya, ramai yang sebenarnya layak atas kertas pun kecundang sebab nisbah tempat kosong versus pemohon terlalu kecil. Tak cukup dengan melimpahnya calon, kita juga bersaing dalam skala global tanpa sedar. Dunia sekarang dah terbuka luas dengan internet. Syarikat di Malaysia, contohnya, boleh je ambil pekerja remote dari negara lain kalau lebih murah atau lebih mahir. Begitu juga orang kita bersaing mohon kerja luar negara secara online. Contohnya, di platform freelance macam Upwork atau Fiverr, kita bukan lawan orang setaman, tapi satu dunia. Dalam bidang tertentu, majikan mungkin pilih outsource kerja kepada freelancer kontrak daripada ambil pekerja tetap tempatan. Semua ni buat persaingan rasa lagi sengit. Orang kata, dunia dah flat. Semua orang bersaing pada tahap sama, tak kira lokasi. Selain tu, ada juga faktor kabel atau networking. Siapa ada kenalan dalaman, mungkin lebih mudah dapat peluang. Yang tak ada, kena usaha 2 kali ganda. Bab ni panjang kalau nak kupas. Cukup kita sedar memang wujud situasi, orang rasa, aku susah dapat kerja sebab tak ada kabel. Walaupun tak semua tempat macam tu, persepsi ni menambah lagi rasa sukar bagi pencari kerja biasa. Kesimpulannya, ramainya pencari kerja melebihi peluang yang ada membuat keadaan jadi macam perlumbaan sengit. Kita bukan saja kena cukup kelayakan, tapi kena menonjol di antara ratusan pesaing. Kalau rasa gerun, memang patut pun. Tapi inilah realitinya. Persaingan boleh jadi sihat kalau buat kita tingkatkan diri, tapi kalau terlalu sesak, yang hebat pun boleh terlepas peluang sebab terlalu ramai dalam barisan. Bahagian 6, kerja zaman sekarang, sistem kontrak, gig dan ketidakstabilan. Dulu, impian tipikal lepas habis belajar. Dapat kerja tetap, masuk office 9 pagi hingga 5 petang, gaji bulan-bulan, cukup makan pakai, sampai pencen. Sekarang, konsep kerja tetap sepanjang hayat tu makin pudar. Ramai antara kita akhirnya terlibat dalam ekonomi gig atau kerja kontrak. Bukan tak ada kerja langsung, tapi sifat kerjanya berbeza dan kurang stabil. Ini pun satu punca orang rasa susah nak dapat kerja. Sebab yang diperoleh tu mungkin hanya sementara atau tak menentu. Contohnya, ramai graduan atau anak muda bawa Grab, Foodpanda, jadi rider, lepas tak jumpa kerja sesuai bidang. Itu rezeki halal dan patut dipuji usaha mereka. Tapi kerja gig macam ni tak bagi jaminan jangka panjang. Hari ni sihat, boleh hantar makanan. Esok kalau sakit atau motor rosak, terus tak ada pendapatan. Tak ada KWSP, tak ada insurans majikan, cuti pun tak bergaji. Jadi rasa insecure tu tinggi. Sambil bawa Grab, mereka ni masih rasa, aku belum dapat kerja betul lagi ni, kena usaha lagi. Di sektor corporate pula, trend ambil pekerja kontrak atau outsourcing makin biasa. Syarikat tak nak tanggung kos pekerja tetap, faedah, pencen dan sebagainya. Jadi dia ambil kontrak 6 bulan atau setahun cukup. Lepas tu tengok prestasi atau keadaan ekonomi, kalau perlu, baru sambung. Kalau tak, terpaksa ucap selamat tinggal. Pekerja kontrak ni kerja ada, tapi tiap kali dekat hujung kontrak job dia juga hati. Lepas ni aku kena cari kerja lain ke? Stres, beb. Ada juga kerja yang project based. Bila projek tamat, habislah jawatan. Kepusinglah balik ke pasaran kerja, cari peluang baru. Ekonomi gig juga bermakna ramai orang kini jadi freelancer. Kerja bebas, ikut projek. Contoh, mereka grafik freelance, programmer, ambil upah projek sana-sini, penulis konten ikut permintaan. Bestnya, jadual sendiri dan jadi bos diri sendiri. Tapi cabarannya, pendapatan tak menentu dan sentiasa kena cari klien.
ada bulan rezeki masuk, ada bulan sengkek. Jadi tak semua orang selesa dengan ketidakstabilan ni, terutama yang ada komitmen keluarga. Bagi mereka, selagi tak dapat kerja tetap, selagi itulah rasa hidup tak secure. Perubahan trend kerja ni buat statistik pengangguran dan underemployment, orang kerja separuh masa atau di bawah kelayakan. Jadi menggelirukan, kadar pengangguran rasmi mungkin nampak tak setinggi mana sebab orang buat macam-macam kerja untuk duit. Tapi di sebalik angka tu, ramai yang masih mencari peluang kerjaya yang kukuh. Jadi bila orang kata susah cari kerja, kadang maksudnya susah cari kerja yang stabil dan sesuai. Zaman sekarang, kerja tu ada, tapi nak dapat yang betul-betul terjamin dan sesuai impian, itu yang mencabar. Bahagian 7, siapa untung, siapa tertinggal. Akhir sekali, kita kena tengok kesan besar kemajuan teknologi terhadap masyarakat secara menyeluruh. Walaupun teknologi bawa kemajuan ekonomi, tak semua orang rasa tempias kebaikan tu secara sama rata. Ada golongan yang sangat untung dan ada yang tercicir. Wujud jurang yang semakin ketara. Cuba lihat dunia kerja hari ini, pekerjaan berkemahiran tinggi macam pakar IT, jurutera perisian, data scientist, permintaannya melonjak, gaji pula lumayan. Mereka ni yang ada skill canggih, senang dapat kerja bagus, siap boleh nego gaji tinggi sebab tak ramai mampu buat apa yang mereka buat. Dalam masa sama, pekerjaan berkemahiran rendah atau rutin, macam operator kilang, kerani, juruwang, banyak yang makin berkurang dan gajinya pula tak naik-naik. Akibatnya, jurang pendapatan antara golongan berkemahiran tinggi dengan pekerja biasa semakin melebar. Yang di atas terus meluncur laju ibarat naik lift express, yang di bawah naik tangga pun, tangga tu rosak pula. Syarikat-syarikat besar pula meraih keuntungan besar dari automasi dan teknologi. Contohnya, syarikat gergasi yang guna AI dan robot jimat kos tenaga kerja, untung pun berkali ganda. Sebahagian keuntungan tu mungkin dilabur balik, tapi adakah ia cipta banyak pekerjaan baru? Tak semestinya. Kadang ia cuma memperkayakan pemegang saham dan bos besar sahaja. Pekerja biasa tak merasa manfaat seimbang. Ekonomi negara atas kertas nampak berkembang, tapi rakyat marhaen masih kata, aku susah nak dapat kerja elok. Ibarat kek ekonomi itu membesar, tapi bahagian yang diagih untuk gaji pekerja makin kecil saiznya. Jurang lokasi dan akses pun ada, mereka di bandar dengan internet laju, kemudahan latihan, akan lebih mudah rebut peluang kerja moden. Yang di luar bandar atau kawasan kurang maju, mungkin tertinggal sebab tak dapat akses pembelajaran teknologi atau peluang networking. Ini buat kita bimbang akan wujud dua dunia dalam masyarakat. Satu kelompok maju, high-tech savvy, satu lagi terpinggir digital. Akibat sosialnya, kalau tak diatasi, boleh muncul rasa tak puas hati dan ketidakstabilan. Ramai anak muda berpelajaran rasa tertipu. Katanya teknologi ini kemajuan, tapi aku juga yang menganggur. Sementara segelintir pakar teknologi dan pemilik modal je yang menuai hasil. Dalam borak harian pun kita dengar, orang banding hidup zaman dulu dengan sekarang. Ada yang kata dulu kerja kilang pun boleh beli rumah. Sekarang kerja kilang nak sewa bilik pun struggle. Bila jurang ni melebar, isu pengangguran jadi bukan sekadar angka ekonomi, tapi masalah masyarakat. Namun, bukanlah kita nak kata teknologi ni jahat dan punca semua masalah. Teknologi itu alat, yang penting cara kita seimbangkan manfaatnya untuk semua. Buat masa ni, realitinya, sesiapa yang cepat sesuaikan diri, dialah yang untung lebih. Yang lambat akan tercicir. Jadi, sebagai masyarakat, kita kena fikir macam mana nak pastikan kemajuan ni inklusif, tak ada golongan yang dibiarkan hanyut. Supaya bila teknologi maju, peluang kerja pun maju untuk kita semua. Bukan untuk sebahagian kecil je. Penutup, adaptasi dan harapan. Lepas sembang panjang lebar tentang semua cabaran tadi, mungkin ada yang rasa gerun atau putus asa. Memang diakui, dunia kerja zaman sekarang mencabar gila. Tapi jangan kita hanya mengeluh nasib. Setiap perubahan datang dengan peluang baru. Walaupun teknologi buat cari kerja jadi tricky,
Teknologi jugalah yang boleh membuka pintu rezeki tak terjangka. Kuncinya satu, adaptasi. Pertama, sedarlah situasi ini dialami semua orang, bukan kita seorang. Jadi, jangan terlalu down atau salahkan diri sendiri bila susah dapat kerja. Faktor-faktor yang kita bincang, automasi, jurang skill, persaingan, odala, memang fenomena global. Apa kita boleh buat ialah fokus pada perkara yang kita boleh kawal. Terus belajar benda baru, tingkatkan kemahiran dan rebut peluang yang wujud dalam ekonomi baru ni. Contohnya, kalau AI tengah naik, mungkin kita boleh cari kursus asas data atau AI untuk tambah nilai diri. Kalau susah dapat kerja formal, cuba dahulu projek freelance atau kerja sukarela untuk bina pengalaman. Ramai orang berjaya dengan cara ni, mula dari kecil, lama-lama dapat tawaran lebih besar sebab dah ada kemahiran dan portfolio. Kedua, kita perlukan anjakan minda. Kerjaya zaman sekarang tak semestinya laluan lurus macam dulu. Mungkin kita kena cipta kerjaya sendiri. Ada kawan saya, graduan menganggur, akhirnya guna skill memasak, dia jual makanan dari rumah melalui app penghantaran. Sekarang dah ada kafe sendiri. Seorang lagi mula-mula buat vlog suka-suka, kini jadi kerjaya media sepenuh masa. Maksudnya, walaupun jalan tradisional makin sempit, jalan alternatif banyak kalau kita kreatif dan gigih. Teknologi yang sama yang menyusahkan kita boleh juga jadi senjata kita untuk berjaya asalkan kita pandai manfaatkan. Dari segi gambaran besar, pihak kerajaan, institusi pendidikan dan industri pun makin sedar hal ni. Dah banyak inisiatif kursus semula, reskilling, pelatihan teknikal, TVET, dana untuk startup dan program kerjasama dengan syarikat dibuat. Majikan pun ada yang tumpu melatih pekerja supaya tak ketinggalan. Semua ni ambil masa, tapi at least arah tu ada. Kita sebagai individu kena berani sambut peluang latihan atau program yang ada. Jangan malu nak belajar benda baru walau umur dah meningkat. Zaman sekarang, belajar sepanjang hayat, lifelong learning to normal. Hari ini belajar, esok lusa, mungkin menuai hasil. Paling penting, jangan berputus asa. Kadang-kadang, rezeki kita mungkin bukan dalam bentuk kerja makan gaji konvensional, tapi dalam bidang lain yang tak dijangka. Teruskan usaha, tingkatkan diri, dan jaga hubungan dengan orang, networking. Sebab kadang peluang datang dari kenalan atau idea yang tercetus masa borak santai. Kalau kita tersungkur, bangkit balik, generasi kita dah lalui macam-macam, resesi ekonomi, pandemik, perubahan teknologi, kita adapt je akhirnya. Sebagai penutup, ingatlah pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Teknologi mungkin ubah lanskap kerja, tapi manusia ada kelebihan, akal dan kreativiti untuk cari jalan baru. Peluang pekerjaan mungkin tak nampak macam dulu, tapi ia masih wujud dalam bentuk berbeza. Selagi kita tak putus asa dan terus belajar, insya-Allah ada rezeki untuk kita. Jadikan cabaran ni pembakar semangat untuk kita maju. Jangan takut pada perubahan. Kitalah yang akan membentuk masa depan dunia kerja. Semoga kita semua berjaya menempa laluan masing-masing di era teknologi mencabar ni. Teruskan berusaha dan selamat maju jaya.